Khurafat ni, kalimah khurafat ni tuan-tuan, asalnya nama orang, nama seorang individu Arab Jahiliyah. Satu ketika khurafat ni, seorang yang bernama khurafat ni diculik oleh sekumpulan jin, dibawa lari masuk ke perkampungan jin, hidup di perkampungan jin. Jadi apa saja yang dilakukan oleh jin dia ikutlah. Oleh kerana begitu lama hidup di perkampungan jin, macam-macam pengalaman yang dia lihat. Satu ketika khurafat ini entah macam mana dia boleh balik ke kampung. Tentulah ceritanya tak habis-habis. Yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Sebab itulah kalau cerita yang pelik-pelik ini orang kata ini khurafat, ini khurafat. Kalau dalam apa itu sastra Melayu tuan-tuan, banyak cerita-cerita khurafat. Awang sulung merah muda, hikayat awang sulung merah muda. Oh, pandai sangat. Guru Qurannya baru ngajar Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah habis Ramadan. Itulah khurafat ni. Khurafat ni ialah cerita-cerita yang pelik, menakjubkan, yang selalunya cerita-cerita ini diluahkan, diceritakan oleh orang-orang yang terlibat dengan makhluk halus, bersahabat dengan jin, dengan orang bunian. Saya pernah tanyalah pada seorang alim yang pengetahuannya luas. Saya tanya, apa beza orang bunian dengan jin? Oh, beza, dia kata. Ini bukan pandangan saya. Saya ceritakan pandangan orang alim. Beza. Sebab itu disebut orang bunian. Jin-jin tak ada orang. Jadi kenapa pula? Apa asalnya Pak disebut orang bunian? Orang bunian itu maknanya orang yang tak nampak. Dia orang. Dia cerita pendek je tuan-tuan. Asalnya manusia kahwin dengan jin atau jin kahwin dengan manusia. Dapat anak. Anaknya itulah orang bunian. Saya pernah bertemu tuan-tuan dengan seorang hamba Allah yang berkawan. Kawan dia itu kahwin dengan jin, dapat anak. Jadi anaknya itulah disebut orang bunian kerana tak nampak. Tuan-tuan, kalau nak tahu tanda orang bunian berbeza dengan jin, senang saja. Kalau sesiapa yang terasuk histeria misalnya, tuan-tuan ambil kayu, ketuk tapak kaki, pukul tapak kaki orang yang histeria, yang terasuk. Kalau cakapnya laju macam apa ya, orang latah, itu orang bunian. Aduh, sakit lah. Laju saya. Itu bunian. Kalau jin dia tak macam tu. Kalau jin cakap sakit lah, sebiji. Aduh, sakit lah. Sakit. Dan orang bunian ni kalau dia menyerap ataupun masuk dalam tubuh seseorang, orang tu jadi histeria, jadi lupa. Orang yang terasuk orang bunian tu, dia sangat takut kalau dipukul. Takut sangat. Kita pakai kayu untuk ancamkan dia. Tak keluar, aku pukul. Dia takut tu. Aku nak pukul. Cakapnya laju macam latah. Dia sangat takut. Kalau jin-jin biasa, kita ancam pukul. Dia saja je tuan-tuan. Jadi memang ada orang bunian. Rupa macam kita betul. Saya ada berkawan lah dengan seorang yang bersahabat dengan orang bunian. Dia cerita macam-macam. Dan betul. Jadi senang cerita orang bunian tu berasal daripada orang kahwin dengan jin. Anaknya itu jadi orang bunian. Itu yang saya tahu daripada seorang tua yang luas pengetahuannya, yang saya percaya. Dan memang saya dapati betul. Orang bunian ini tuan-tuan, dia suka bukan hutan dalam-dalam sana. Dia suka dekat-dekat semak. Tepi-tepi rumah kita, di kampung kita, kat situ lah. Tepi sungai, tepi sawah, tepi tasik. Hutan-hutan dalam sana, orang bunian ni tak suka. Sebab itu orang tu kata, itu tempat jin bertendang. Kampung jin dalam-dalam. Kalau orang bunian itu tuan, tepi-tepi rumah, tepi masjid macam. Siapa yang dia kasap jin, dia boleh nampak. Saya ada surau dekat Kuantan. Bagian kaum ibu di belakang. Di situ ditempati orang bunian. Ada jemaah saya yang dia boleh nampak makhluk halus. Ustaz, kat bagian dapur sana tu ada orang bunian. Macam mana kau tahu? Saya boleh nampak, saya berbual. Dia kirim salam kepada Ustaz. Kau ni bohong ke? Betul Ustaz. Dia suka sebab
Orang Bunyan ni pun ada yang Islam. Kalau kita temui yang di kampung kita, di semak-semak tu ada ayam hutan. Ayam hutan tu biasa orang Bunyan bela. Saya ada pengalaman beberapa peristiwa, tuan-tuan. Seorang budak umur 11 tahun, darjah 5, tiba-tiba dia sakit, meracau-meracau, terasuk. Bila saya ubatkan, kenapa engkau ganggu budak ni? Ayahnya ambil ayam saya. Manalah ayahnya tahu itu ayam kau? Ayam itu ayam hutan. Kalau mereka, engkau yang bela, tentu tak ambil ayam hutan. Engkau tak boleh macam ni. Kalau tak keluar, aku pukul. Takut, tuan-tuan. Jangan aku keluar. Jangan kacau. Aku tak kacau lagi. Kejap aja budak tu sedar. Lepas tu kalau orang Bunyan tu dia takut. Yang jadi masalah, kita fikir kita tak boleh pukul jin. Jin boleh buat kita tak boleh balas dengan macam-macam perkara boleh kita lakukan, tuan. Menakutkan jin, menakutkan orang-orang Bunyan. Cuma kita tak tahu apa sebab mereka takut, tuan-tuan. Karena tubuh jin orang Bunyan ni dia macam belon. Belon tu kan mudah diletupkan. Cucuk belon tu mau. Kalau tuan-tuan tak percaya, cubalah cari apa-apa benda yang sudah berjampi, yang dianggap benda itu ditunggu oleh jin, cuba bakar. Nanti benda itu akan meledak. Saya fikir dah 10 kali dengar ledakan. Di mana? Di pusat rawatan saya. Apa yang meledak? Kelambu Kaabah yang dimiliki oleh pesakit. Atas apa? Katanya kononnya ini boleh hikmahnya begini. Bila saya bakar kelambu Kaabah ni, masukkan dalam unggun api, sekuat ledakan senapang patah. Ada juga kita bakar buku-buku, kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang yang sesat. Bila kita bakar buku itu, tuan, kita letakkan dalam kotak, kita bakar, meledak, tuan. Bukan saya saja yang dengar. Pesakit di pusat rawatan saya pun bangun tengok apa meledak. Jadi kenapa meledak? Kerana tubuh jin itu macam belon, bila dibakar dia meledak. Tak sempat dia lari, mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita balik semua tadi berkaitan cerita-cerita yang dongeng yang bukan-bukan. Itu adalah khurafat.